Tuan-tuan, saya tak bersifat perkawaman. Ini adalah sejarah. Kita tak cerita tentang Cina yang ada di Malaysia hari ini. Kita cerita sejarah bagaimana penyerapan dan bahayanya ancaman pedagang Cina cuba mendapatkan Kedah ini sebagai sebahagian daripada wilayah yang diperintah oleh kerajaan Siam tetapi pro Cina. Ni saya. Ready Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat Hari Raya dan selamat hujung minggu. Saya faham kata. Saya terima kasih tadi Port In kita capai 460 orang. Walaupun hanya pendek. Saya tak buang video Port In untuk menjadikan video penderap semangat supaya walaupun sesi ini diadakan pada hujung minggu, dari segi penjadalannya kurang strategik kerana hari Minggu siang orang habiskan banyak. Aduh. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang kita ada sekarang? Saya selalu ada teknikal, kadang mic on, kadang mic tak on. 50. 50. Tuan-tuan share supaya ada angka. Kerana saya dah tengok kita punya poster dan tadi saya dah buat video call in. Kita dapat 400 lebih orang. Dan saya fikir itu tinggi untuk hari Sabtu petang. Saya harap tuan-tuan stay supaya sekejap lagi bila saya bersama dengan Azhar. Cik Azhar. Ya, Azhar bin Muhammad Noor. Cik Azhar bin Muhammad Noor, Ketua Museum di Museum Kota Kuala Kedah. Museum Kota Kuala Kedah. Kita akan dapat sedikit cerita. Lepas tu nanti seorang pemandu pemandu kita sebut macam sebagai seorang pemandu fakta lah. Dia akan bawa kita pula Wan Cik Wan Kota Wan Kuala Kedah. Dia akan bawa kita pula Pusin untuk saudara kenal setiap benda ni, meriamnya di mana, meriam katak puru satu, lagi meriam apa lagi ada tu? Badak berendam. Badak berendam satu, katak puru satu. Segala macam yang ada dalam sejarah kota yang dibangunkan kerana Wan membesar di sini. Dia anak jati Kuala Kedah. Dan saya dengan dia telefon ada bercerita tentang 2-3 kekeliruan mengenai zaman saya datang, laksanya di mana, zaman saya datang, meriamnya di mana, zaman saya datang, pintu masuk daripada Kubang Rotan tu daripada mana. Nanti kita akan dapat detail kerana saya pun blur. Kalau kali akhir saya datang, saya ingat masa saya SPM. Jadi hampir 38 tahun. Saya tak datang. 38 tahun. Ya, tapi dulu dialog start. My Kuala Kedah ni adalah satu rekreasi rakyat. Orang yang tak banyak wang, yang ada basikal ya. Jadi kita pergi mana? Jom kita pergi mengai Kuala Kedah. Ya. Ataupun jom kita pergi makan laksa di Kuala Kedah. Jadi kalau yang berduit dia akan makan laksa payah lah. Itu special. Yang mana nak makan laksa murah kita tolak 3 tu, dia main makan laksa Kota Kuala Kedah. Satu harga berapa tu? 3 kupang. 5 kupang ada telur. Telur sebelah. Zaman yang di mana orang kata laksa Kedah tak akan lengkap tanpa otak udang. Cuma lah bila orang berniaga laksa tak ada otak udang, dia kata tu laksa Kedah. Saya kata dah ni laksa Ket ni. Dia tak cukup dah dah. Sebab dia tak ada otak udang. Tuan-tuan, okey, saya pertama saya nak cerita. Tuan cerita dulu. Satu adalah nak galakkan. Tuan-tuan kan selalu pergi kalau start. Jadi orang Lostak pun sama aja meliau dia. Dia duk pi cerita tentang menara dia, duk pi cerita tentang Paris dia. Tapi banyak orang tak tahu mengenai pentingnya saudara melengkapkan diri saudara sebagai orang Kedah dengan mengetahui tentang sejarah Kota Kuala Kedah, terutama apabila sejarah perang berbisik dah diangkat sebagai sejarah perang jihad. Berarti anda datang ke kota yang di mana ujian terhadap perjuangan orang Melayu untuk mempertahankan tanah air Melayunya dan juga orang Islam untuk mempertahankan negeri Kedah ni supaya kekal sebagai negeri Islam daripada ditakluk oleh Raja Ligok, seorang Buddhis berketurunan Cina Siam. Macam mana lawatan kalau orang nak main macam saya, okeylah saya ada orang atok kan. Kalau orang nak main pukul berapa, apa yang ada kat kota. Okey, terima kasih Tuan Haji kita, Tuan Haji Zainal memberi peluang kepada Museum Kota Kuala Kedah untuk mempromosikan seperti mana yang Tuan Haji kata tadi. Ramai orang, kebanyakan orang tempatan ni dia tahu tapi dia tak ambil kesempatan untuk datang melawat ke museum. Jadi pada hari inilah saya mengambil kesempatan ini nak mempromosikan sikitlah. Okey, Museum Kota Kuala Kedah ni adalah terletak di bawah pentadbiran Jabatan Museum Malaysia, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Oh, ini milik persekutuan ni? Ya. Okey. Kita ada 3 museum di Kedah ni yang di bawah persekutuan. Okey, Museum Arkeologi Lembah Bujang. Yang kedua dia Museum Kota Kuala Kedah.
dan Galeri Perdana di Langkawi. Jadi berbeza dengan setengah menganggap bahawa Muzium Kota Kuala Kedah ni letak di bawah pentadbiran Muzium Negeri. Tak. Jadi kita dah ubahlah, bermakna Muzium Kota Kuala Kedah ni adalah di bawah federal lah, tuan. Okey, kalau kita tengok kat sini dari segi sejarah Kota Kuala Kedah ni dengan nama lainnya adalah juga dikenali sebagai Kota Kuala Bahang. Okay. Kalau kita jumpa dalam buku teks, kalau kita jumpa dalam teks sejarah Kota Bahang berarti Kota Kuala Kedah. Ya, Kota Kuala. Sebab apa nama dia Bahang tu, macam mana yang kita tahulah, Kota Kuala Kedah ni dia banyak berlaku serangan ya. Serangan daripada Aceh, Bugis dan Siam. Jadi dah tentunya kawasan ni panas. Itu yang Bahang. Bahang tu. Itu ambil sebenarnya daripada istilah Bahang peperangan. Okey. Bukan kerana cuaca dia yang dia lebih kurang macam tu juga, Tuan Haji. Cuaca pun bermain peranan yang sama. Tuan-tuan kena lasak dehydration, minum air banyak. Sebab saya rasa hari ni suhu boleh capai 36. Ya, ini di antara kita tengok masih lagi tak berapa panas lagi. Ada lagi tahap yang lebih panas. Dia akan lagi lebih panas. Yang melibatkan nanti kita punya rumput apa semua akan kering lah. Dia ada musim dia, dia ada musim. Dia ada musim angin dia ada timur, dia ada barat lah. Okey. Muzium Kota Kuala Kedah ni juga di antara 22 buah muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia tadi, seperti yang saya maklum tadi. Okey, dia terletak di muara Sungai Kedah ya. Kalau kita tengok di bahagian depan tu Haji adalah merupakan laluan masuk jalan laut dah, utama ke Kota Stang. Tuan-tuan jangan risau, kejap lagi ada penunjuk jalan dia akan bawa kita round. Jadi kita nampak. Lah ni ambil dulu maklumat, nanti kita akan tengok muaranya di mana. Ni lawa tuan-tuan. Lawa. Kalau girlfriend 50-50 bawa sini boleh sarung cincin. Jadi kalau tengok pemandangan dia. Kalau isi buat perangai balik sini, bawa sini aman. Dapat balik dia. Ni kelebihan, keindahan dia. Saya tunjuk kampung nelayan, nanti view malam lagi cantik. Saya tanya lagi tuan buka. Okey, muzium kita beroperasi daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Muzium hanya ditutup pada setiap bulan pertama hari Isnin ditutup untuk kerja-kerja kita buat pembersihan lah, sanitasi, sebab maklumlah kita baru tak habis lagi pun pandemik COVID ni. Kemudiannya kita akan muzium ditutup lagi pada hari raya Aidilfitri dan juga pada hari raya Aidiladha. Okey. Berarti 3 hari setahun. Ya. Alhamdulillah untuk tuan-tuan bila-bila datang tuan-tuan melawat. Untuk sekarang ni panorama sangat baik sebab rumput masih hijau. Sebab kita baru sampai musim hujan. Jika saudara nak bergambar ke apa. Lepas tu dia punya papan cerita lengkap tuan-tuan. Perang Ligo, tunjuk sekejap kamera. Malam nanti kita live di luar, tapi saya tunjuk siap-siap. Satu bangunan tu kalau saudara pergi, dalam tu manuskrip Perang Ligo lengkap, dipaparkan dengan bacaan mudah. Saya try baca tadi 17 minit. Bacaan amatur dengan pergerakan 3 atau 4 perkataan satu saat. Saudara hanya perlu membaca 17 minit, saudara tahu keseluruhan sejarah Perang Ligo yang telah pun diringkaskan bagi bacaan awam. Yang kita ada ni, yang kita ada sekarang ni adalah Muzium Kota Kuala Kedah, yang pameran Perang Ligo situ, yang akan berakhir 31 Mei. Harap lepas ni panjang sikit kot. Lepas dah ramai orang ni, InsyaAllah kita pun dah berlangsung hampir 3 bulan. COVID itu hari orang tak ramai. Sekarang dah open. Lepas tu saya fikir kesedaran orang mengenai Perang Ligo akan jadi meningkat. Sebab malam ni pun Awani akan bantu kita di FB Awani. Berarti kita akan dapat akses 40 ke 50 ribu view after live pun. Kerana video-video kita yang berkongsi dengan Awani, itulah angka dia. Berarti saya fikir demand dan juga keinginan orang untuk melawat pameran ni menjadi lebih meningkat. Tengoklah nanti kalau dah lepas ni dia duk main kelam boleh panjang apa salahnya kan. InsyaAllah. Baik. Kita tengok dalam bangunan kita ada. Okey. Saya tadi tengok tapak. Kalau tuan-tuan tengok dekat luar, saya tunjuk dulu kita buka sekejap pintu ni, boleh buka. Reban tak kalau buka? Agak tak reban tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rumah lama. Saya tunjuk dekat luar untuk saudara lihat supaya ini satu bangunan yang ada. Dia ada sejarah dari bangunan lama. Jadi saya suka tunjuk saudara ni. Cantik saudara. Rumah impian ni. Ini rumah daripada tinggalan lama. Laman dia masih hijau. Sebab kita baru habis saja monsun monsun timur laut. Berarti kena hujan jadi laman rumput dia hijau. Kering. Saudara boleh lalu, tak perlu becak, tak ada kotor kasut ni.
siapa nak buat apa-apa ni kan, tu satu saya tunjuk nanti. Nanti Wan Kota akan bawa kita pusing. Kita habis dulu sesi dengan tuan tuan ketua Muzium Kedah tu. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Nanti lepas ni kita merantau. Saya nak bagi tunjuk je supaya tuan-tuan tahu mana dipanggil meriam katak puru. Satu lagi apa? Meriam badak berendam. Badak berendam. Nama meriam pun kita dah gerun, iaitu meriam katak puru. Saya fikir kerana gambarnya saya tengok tu dia menggerutu sikit maka dia panggil katak puru. Badak berendam kerana dia besar dan berat untuk diangkat. Ini saudara boleh tengok ni. Dalam museum ni dia khusus untuk Kota Kuala Kedah. Jadi dia bukan khusus untuk perang berbisik. Jadi saudara boleh nampak Kota Kuala Kedah sebagai benteng pertahanan. Saudara boleh tengok sejarah Kedah Siam, perang Kedah Siam. Jadi apa yang ada ni? Ni sokongan Bugis kehadap Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin. Kerana zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah kedua lah yang paling kritik kerana banyak perang. Lepas tu ni bagaimana adindanya disokong oleh Raja Kecil Siap. So tu saya rasa penting kita datang sebab hubungan Kedah dengan rantau Melayu sangat ketara. Dan lepas tu barulah saya faham sekarang bahawa selalunya kita akan mengingati Melaka bawa ke Johor sebab kita dipengaruhi oleh perkataan Riau Lingga. Kita fikir alam Melayu tu hanyalah alam Melayu di Riau Lingga. Bila saya balik main Kedah melihat rupanya alam Melayu luas sampai sini. Sebab itulah dalam perang musuh berbisik sokongan ke atas orang Kedah untuk menewaskan tentera Buddha Siam juga datang sampai sejauh daripada Derli, daripada Siap, daripada Aceh tu dah kira dekat. Kalau saya faham, Kedah tak boleh dinafikan sebagai salah satu juga lingkar pelangkar Melayu yang lama. Walaupun kita hanya merujuk kerajaan Johor Riau Lingga saja sebagai lingkar pelangkar Melayu. Rupanya Kedah juga adalah wilayah penting untuk saudara tengok. Ini bangunan rumah lama. Lama rumah ni. Ni antara galeri galeri yang kita jadikan galeri selepas 1999 lah. Jadi kita di antara pengisian di dalam galeri ni kalau kita tengok di bahagian hadapan tadi adalah merupakan bahagian bahagian pengenalan. Dan kamera dalam belanja. Abang bagi audio bahagian pengenalan bahagian pengenalan. Kemudiannya bahagian sejarah Kota Kuala Kedah. Kalau ikut dari segi sejarah Kota Kuala Kedah ni, Kota Kuala Kedah ni dia ada dua fasa. Pembinaan awal adalah pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman Shah II 1609. Oh, 1609 berarti awal abad ke-17. Ya, kotanya. Itu sebenarnya dia sebelum tu dah ada dah kota ni Kemudian pada masa itu dibina dengan menggunakan kayu-kayu tanah-tanah yang diambil daripada alur Melaka, daripada tanah di bahagian belakang ditambak dan dijadikan kota pada masa itulah. Jadi itu fasa pertama. Kemudian selepas pada itu pembinaan Kota Kuala Kedah ini dibina dengan menggunakan batu bata seperti mana yang kita tengok pada hari inilah. Tengok gambar tu. Ini tengok gambar dia. Ini zaman saya sekolah. Bila saya datang ke Kuala Kedah untuk makan laksa dengan naik basikal ataupun saya datang untuk memancing pada waktu malam, kotanya runtuh begini. Ini meriam badak berendam ke katak puru ni? Ini badak berendam. Ini masa ni terbiar begini badak berendam. Tak ada orang niat nak curi waktu tu. Kan? Tapi kata tuan ni tak apa boleh angkat, dia terror lah. Ya, betul. Ketika proses memindahkannya tu 3-4 kali diangkat jatuh ke laut. Itu diberi nama badak berendam. Dia suka berendam. Ini meriam badak berendam tanah ni. Sebelum bangunan ni secantik yang sekejap lagi Wan Kota akan bawa kita jalan. Okey, ini komplek dia, kita pusing belah sana tak tuan? Tuan cerita pula ni. Belah ni. Tertib dia. Tertib dia kena masuk ikut sini. Pusing ikut sana. Saudara boleh tengok. Okey, tadi jadi sejarah kota sejarah kota tadi kita dah ni dah dibina pada zaman batu bata pada zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin. Okey, dengan dia menjadi seorang arkitek nama dia Hafiz Sab dia arkitek Hafiz Sab. Yang tadi kata makamnya di Jitra. Hafiz Sab adalah seorang, kalau tengok namanya tu, dia kenalan daripada Sultan Muhammad Jiwa yang sama-sama pergi belajar agama di Arab lah. Betul. Itu sebab namanya bukan Melayu Totok. Berarti Sultan Muhammad Jiwa pergi belajar di Arab. Dia mengenali seorang lelaki, kemudian dia ajak datang tolong dan membina arkitek seni bina sultan. Dia juga dia jadi kadi pada masa tu. Dia angkat menjadi kadi pada masa itulah. Makamnya ada di Jitra. Makamnya di Jitra. Okey. Kemudian Kota Kuala Kedah ni dilengkapi kita tengok sekeliling dia di atas keluasan dia lebih kurang 5 ekar. Dilengkapi dengan 2 tembok dibinanya 2 tembok. Kemudian di bahagian tengahnya diletakkan tanah lah.
Okey, kemudian kita tengok di sekeliling kota tadi, dia ada lubang-lubang. Lubang-lubang tu antara fungsinya adalah untuk kita meninjau di bahagian luar kota. Nak tahu musuh mai ke apa gerakan betul. kapal apa masuk keluar. Luar kota. Kemudian di samping itu juga diletak hampir dia letak lebih kurang 300 pucuk lebih meriam. Sebab fungsi tadi kota Kuala Kedah ni adalah sebagai kota pertahanan. Kedah. Kota pertahanan Melayu. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok hampir Jadi meriam-meriam ni setelah berlakunya beberapa peperangan, kita berperang dengan Aceh, berperang dengan Bugis. Jadi bila kalah saja kita berperang tu, jadi meriam-meriam ni dirampas. Ya, itu menjadikan jumlah daripada 300 berapa biji je ada. Tinggal lebih kurang tak sampai yang asal tadi ada 2 biji. Ada 2 tadi meriam ketak puru dan badak mendam, dan yang lain tu adalah meriam pembelian daripada British lah. British dan BOC. Anda boleh tengok belah ni adalah Arab. Sekejap lagi tuan-tuan kita akan ronda dengan Wan Kota. Dia tunjuk semua ni bahagian segmen yang saudara segmen pendudukan ni zaman British selepas 1909 British mengambil alih bila 1909. 15 Julai 1909. Okey, merupakan penyiasat British yang pertama di Kedah lah. Jadi bila masa pendudukan British tu dibinanya pintu gerbang British. Oh, ni gerbang British pintu gerbang British yang ada dekat luar nanti kita boleh tengok. Ni gerbang British ni. Secara view dululah. Itu dipanggil gerbang British tu. Ya. Ini dimaksudnya 1909 baru naik. Ini yang British Kedah tidak lagi di bawah Siam lah. Okey, lepas Kedah bebas daripada Siam, British ambil, dia naikkan gerbang British. Ya. Itu 1909. Okey, kemudiannya berlaku juga di dalam masa pendudukan Jepun. Zaman Jepun, kota Kuala Kedah ni merupakan markas tentera Jepun. Oh, dia buat markas dia. Kalau Tuan Haji nak tahu, dia diletakkan dijadikan sebagai markas tentera Jepun. Okey. Sebab tentera Jepun masuk melalui utara 41 43 Siam sempat juga menguasai 43 45 Ya, betul. Dia ada 2 tahun tu. Ada 2 tahun ketika kita nak merdeka tu Siam ambil sekejap balik Sekejap balik Oh, okey. Alhamdulillah. Ni sejarah baru. Saya tak tahu lepas Jepun berundur kita belajar sejarah tanah Melayu hanyalah pengambil alihan oleh Bintang 3. Rupanya di Kedah ada 2 tahun Siam dia try juga nak ambil lepas merdeka dengan nak claim kota Kuala Kedah sebagai wilayah Siam. Tapi gagal saya kira sebab 45 dia dah keluar. Ya. Okey, untuk pengetahuan juga Tuan Haji, kita sekarang ni berada di galeri ni merupakan bangunan sekolah. Kalau kita tengok sini, ni Tuan Haji boleh tengok. Ni antara bangunan sekolah kebangsaan Kota Kuala Kedah. Ni yang dijadikan galeri sekarang ni. Ni di sebahagiannya telah musnah lah. Kita tidak dapat memelihara dan memelihara balik. Dia dapat berkayu Dia berkayu, ya betul. Ni di antara sebahagian lah. Tuan Haji boleh tengok. Ni sekolah, bangunan sekolah yang bawah. Ni rumah cikgu besar ni. Ya, pejabat dia. Ya, guru besar. Yang ni pemandangan pada tahun 1900 lah. Di panorama Kota Kuala Kedah. Okey. Selepas pada tu kita ini samurai yang pedang. Ini pedang samurai Jepun yang betul. Koleksi Di bawah ada dia punya tu pedang Jepun ni. Mata pedang daripada wajah tanpa pamor. Japanese sword ni dipercayai, bukan percayai, dia memang salah satu yang tinggal dalam membuktikan Jepun pernah menjadikan ini sebagai kawasan dia. Jadi gambar-gambar senjata yang dirampas setelah Jepun berundur. Pedang sebilah ni adalah bukti diletakkan di sini sebagai tanda bahawa Jepun yang terakhir menggunakan kota Kuala Kedah sebagai sebahagian daripada pusat pemerintahan apabila Jepun melancarkan perang dunia ketiga. Perang dunia kedua. Tentera Jepun Okey, kita ready untuk berjalan kota. Luar panas tapi tuan-tuan duduk dalam rumah kuatkan aircon je. Ini sebahagian daripada artifak-artifak yang kita temui lah di dalam dalam kota. Masa gali. Ya, masa kita buat cari gali. Untuk pengetahuan tu juga, kita ni kota Kuala Kedah ni adalah sebagai pusat perdagangan. Kita perlu tekankan dia sebagai kota perdagangan yang paling penting pada masa tu. Bukan kota Istana Raja, bukan Dia ada juga tapak istana Sultan Mak Tajuddin. Tapi banyakkannya fungsinya adalah sebagai kota perdagangan. Sebagai kota perdagangan lah. Dia tak heranlah artifak ni sama ada daripada Cina, daripada mana. Ya, kebanyakannya ditemui lah. Daripada China ni. Saya rasa apa kita panggil apa ni? Porselin. Porselin dan juga ada seramik sikit lah. Seramik. Ni antara bata-bata asal lah. Kalau kita tengok bata kota yang asal. Ini bata kota yang asal. Ini masa kita buat kerja-kerja konservasi.
Oh, bila buat konservasi dapat bata ni Tak masa bata yang asal lah, bata yang asal. Yalah, maksudnya bata yang digunakan asal. Jadi nak bagi ambil di Menang jadikan pameran supaya orang tahu yang asal dan yang dibuat di semula. samping kita dapat tengok di kota tu sendiri, kita juga dapat tengok kat sini lah. Dia ada 3-4 lapis lah. Nah, ni kalau tengok gambar kota lama, ni yang zaman era saya datang masa budak-budak. Ya, masa ketika kesedaran sejarah konservasi belum lagi tinggi. Macam gini ya, biar orang pijak memancing, orang jadikan tempat berdating. Tapi sekarang dah dikonservasikan. Tu gambar tu menunjuk bagaimana konservasi dibuat dan akhirnya kini dia menjadi kawasan yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan dan satu daripada 3 muzium milik Kerajaan Persekutuan yang ada di negeri Kedah. Amir dah ready dah, Amir? Amir ke Wan? Wan bawa kita pusing supaya saudara dapat lihat view kota daripada anak Kuala Kedah. Wan dah ready, saya bilang terima kasih banyak tuan Ya, sama. kerana dia mengizinkan kami melawat muzium bagi meningkatkan kesedaran orang Kedah dan orang Malaysia untuk mengetahui bahawa promosikan jugalah untuk muzium lah supaya datang ramai-ramai. Masuk secara percuma tuan. Masuk percuma Masuk secara percuma. Okey, terima kasih. Besok kita ada sehari lagi. Kali ni kita bawa dengan Wan pula. Wan pakai cengeng ini Wan akan bawa kita. Ini kerana dia depa duduk Kedah yang tuan-tuan, depa tak ambil nama glamour. Jadi saya tanya nama dia, depa kata panggil Wan Kuala je. Wan Kuala. Kan? Okey Wan. Ni time hang pula. Ya. Okey Wan akan bawa kita pusing kota kerana dia bersekolah di sini, lahir di kota Kuala Kedah. Dia tahu semua. Jadi Wan yang akan bantu kita. Sebab saya bukan orang Kuala Kedah. Tapi pernah lah main sekali dua semasa zaman remaja dia. Wan, hang cerita Wan. Okey. Apa yang mana tempat kita nak tala pergi dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nak mula dari mana? Ikut hang Wan, belah mana hang mula? Okey. Pasal halau ke depan cantik Wan. View laut ke sikit apa kan. Tak tahu Wan hang orang lama apa sejarah. Tidur sikit. Kita pergi belah teduh sikit kata Wan. Okey. Ni Wan jalan dulu. Sehari saya masuk. Kita ambil budak hujung sana. Wan hang cerita seorang dulu. Saya nak pakai kasut lambat. Okey. Wan dengan anda dulu, nanti saya masuk balik. Nak mula apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Abdullah. Orang anak jati kampung Sebang, kota Kuala Kedah. Okey. Boleh tengok dulu view apa yang ada sini. Ya, kota Kuala Kedah ni dulu laluan antara laluan utama untuk saya pengaji Quran. Zaman kecil dulu dan tempat saya ngaji tadika. Dulu dekat kota ni dulu ada tapak sekolah untuk sekolah rendah yang kemudian bertukar ke sekolah tadika. Sekarang ni dah tapak tu dah dikosongkan selepas pembinaan semula kota Kuala Kedah. Tengok kat situ tengah padang tu yang hijau tu. Kan? Dulu tapaknya tapak sekolah rendah, tapak asal sekolah kebangsaan kota Kuala Kedah. Kemudian asalnya tapak asal yang bangunan galeri sekarang. Kemudian ditukarkan ke tengah-tengah padang tu bangunan setingkat panjang untuk jadikan sekolah kebangsaan kota Kuala Kedah. Kemudian pada tahun 90-an dipindahkan ke seberang sana, dalam 500 meter sekolah kebangsaan kota Kuala Kedah yang 3 tingkat dan 4 tingkat. Okey. Meriam. Ni Maisak hampa langkah jauh ni. Okey. Wan ni meriam siapa ni Wan? Okey. Dulu kota Kuala Kedah sebelum dijadikan muzium, kira tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai tahun 2000, pintu Kuala Kedah ada 2 pintu masuk. Cuma saya nak tanya Haji Zainal. Dulu Haji Zainal masuk kota Kuala Kedah sama ada dari aku tanya hang lu pintu meriam gerbang ni, ni ataupun pintu tu. Ni meriam asal Wan. Ini bukan asal. Replika. Ini bukan replika. Asal juga, tapi meriam ni meriam Portugis. Meriam Portugis. Macam mana boleh lepas main tu ni? Sama ada sultan kita beli. Sebab apa, ada yang dikatakan meriam yang kita buat negeri orang lama, dan ada meriam-meriam yang dibeli oleh Sultan Kedah untuk tujuan mempertahankan kota Kedah. Ni meriam Portugis dulu. Meriam Portugis. Ni ada meriam Portugis juga di sini tuan-tuan. Sejarah dia panjang.
nak kenal merayang Portugis, betul yang kawan-kawan sejarah bagi lah. Dia ada tulis VOC. Oh, okey. Syarikat ni apa Ya, apa? Ya. Ni VOC yang kita belajar sejarah tu, syarikat Hindia Belanda tu. Tu ada tulis VOC tu. 1610. Tahun 1910. 1610. 1610. Ya. Tengok bayang tuan-tuan. Okey. Berani curi lah kalau hampa berani. Jenuh. Ni tahun 1610. Ada juga pengantin baru datang foto. Kita tunjuk gambar. Tu pengantin baru berfoto. Berkahwin pada Aidilfitri, pitih Kuala-Kuala Kedah untuk berfoto. Selamat pengantin baru. Semoga murah rezeki, panjang umur dan segera beroleh zuriat. Amin ya rabbal alamin. Pengantin datang bergambar. Yang mana nak try nombor 2 jangan tuan-tuan, nanti viral. Setakat nombor 1 diterima untuk bergambar. Nombor 2 jangan. Okey, kita akan ikut. Wan mana Wan? Jangan pergi jauh. Okey, dulu saya cerita sikit lah. Sebab sekarang ni kita masuk kota Kuala Kedah ni view kurang cantik sikit lah. Kita masuk dari pintu belakang. Oh, kalau pintu depan? Pintu depan kan dulu pintu utama lah. Untuk rasa kita duduk dalam kota, kita masuk pintu depan tu, gerbang British. Okey, gerbang British. Okey. Kan dulu tahun saya pun orang dah lahir 80-an. Kan 80-an, 90-an sampai tahun 2000 sebelum jadikan museum, pintu masuk utama kita nak nyambatan kayu tu, masuk pintu British, masuk jalan ke sini. Okey, jadi laksa saya makan tu Wan rasa belah mana? Okey, cumanya ada satu pintu lagi. Hujung kota tu. Kan ada nampak macam pecahan kota tu. Kan. Dulu kalau kita dua laluan kan. Satu laluan masuk ke mulai pintu British. Tapi laluan pintu British ni hanya untuk berjalan kaki. Berjalan kaki. Okay. Kalau untuk orang yang ada kenderaan kereta lah terutamanya, kereta akan jalan dari sana dari Kebun Rotan pokok akan parking di situ. Akan parking situ. Jadi orang yang nak kereta akan masuk dari situ. Tapi kalau orang lain tu majoriti tu masuk mulai jalan kecil lah. Sebab seberang kota ni dulu ada kampung. Saya syak Wan. Pokok tu takut. Pokok tu dah ada daripada Wan kecil. Okey. Memang saya laksa bawah pokok tu lah. Jadi pendapat saya tempat laksa yang Haji berkita tu di belakang ni. Area Sebab belakang ni. ni sebelum dijadikan museum Kota Kuala Kedah memang penuh dengan rumah orang lah. Situ pun penuh dengan rumah. Oh, kajian ambil balik untuk tengok tanda museum, tanda kota. Untuk buat. Dulu pun rumah-rumah ni pun dulu adalah bekas rumah British, pegawai British. Wan, ya. Tu gerbang apa pula Wan? Okey. Kita dah nampak tu gerbang jauh tu. Okey. Tak buka tu kan? Okey, boleh minta dibuka. Okey. Tu gerbang apa Wan? Okey, gerbang ni gerbang Kancapuri. Kancapuri. Okey. Apa dia tu? Okey. Gerbang Kota Kuala Kedah ada 2 pintu gerbang. Kalau ikut sebenarnya apa yang kami dapat maklumat, dua-dua gerbang ni gerbang yang sama. Okey, gerbang yang sama. Yang ni lebih kecil. Yang ni lebih kecil. Yang ni besar dari sini sikit. Itu sikit. British lebih besar. Maksud dia gerbang British ni macam kita hancurkan gerbang yang asal. Oh, British bina kan? Bina yang semula. Okey, ini jadi, gerbang asal. Ini gerbang asal, tu gerbang asal. Tapi bila berlaku perjanjian British Siam 1909, sama ada mungkin dihancurkan masa perang Kedah Siam ataupun lepas British bila ambil Kedah tu, British buat kota dia gerbang yang baru. Okey. Sebab apa? Yang kami dapat maklumat lah, di situ gerbang ni sebenarnya dia ada 2 merayam itu. Okey. Ada 2 merayam. Atas tu ada 4 merayam. Okey. Dan Kota Kuala Kedah ni sebenarnya ada 80 merayam. 4 penjuru. 4 penjuru, 80 biji merayam. Dan Kota Kuala Kedahnya sebenarnya kalau kita baca kajian-kajian sejarah tak logik sebesar ni. Ya, saya yakin lebih besar lah. Okey, apa yang kami dapat maklumat daripada kajian lah dan maklumat orang kampung negeri, kota ni kemungkinan besar 3 kali ganda. Ya, logik kan. 3 kali ganda. Sebab dia agak kecil kalau berbanding dengan sejarah dia. Sebagai kota bahang, perang daripada zaman. Lapis pertama yang dalam kota bata. Lapis luar kota tanah 2 lapis. Kira sini ke sini lebih kurang 500 meter. Kan. Di luar tu ada lebih kurang 250 meter kota tanah. Selapis luar ni ada 250 meter kota tanah. Oh, hampir 1 kilometer luasannya. Jadi satu lagi faktor dia
Sebab bila Siam serang kota Kuala Kedah zaman Tunku Kudin 1831-32, Siam serangan 3,000 gajah. Mesti kalau kota tu kecil, dia memerlukan angkatan yang Jadi begitu besar. kalau kita tengok besar ni 3,000 gajah ambil per hari. Ya. Sebab Siam ambil masa 5 bulan Untuk kepung. untuk kepung, untuk kalahkan Tunku Kudin. Ya. Kerana Siam kepung dan dipercayai ada 1,000 lebih orang dalam kota. Akhirnya faktor kehilangan makanan, faktor kekurangan bekalan, akhirnya perang dah mati. Itulah syahidnya Tunku Kudin dalam pengepungan Siam selama 5 bulan pada tahun 1831. Dan tahun 38 baru datang Syekh Samad Palimbani Dengan Wan Muhammad Ali. Wan Muhammad Ali. Wan Muhammad Ali yang dikatakan Ashwat, CEO Esra Awani ni adalah keturunan yang kelima daripada keturunan Wan Muhammad Ali. Di Muhammad Ali. Kita ke depan nak tengok lautnya pula. Kota ni apa yang kalau kita buat dah keluar naik Taiwan, Allah kesian jalan tembus. Kalau kita tengok, kita gabung dengan kajian yang ditulis dengan Khusasana sini kan. Satu tadi saya tahu kota ni lebih besar daripada yang disangkakan. Okey. 3 kali ganda. 3 kali ganda. Dan ketinggian sebenarnya kota dia lebih tinggi. Sebab serangan Siam menggunakan tangga. Jadi kalau Siam menyerang kota Kuala Kedah, kalau sekarang ni kita perlukan tangga. Wan kata dalam penceritaan serangan Siam ke atas kota Kuala Kedah, kenapa kota ni besar? Lebih besar. Satu adalah Siam bawa 3,000 ekor gajah dan dengan 150,000 tentera, mestilah besar. Yang kedua kata Wan, catatan-catatan perang yang telah ditemui dalam dokumentasi mengatakan tentera Siam menggunakan tangga untuk panjat tembok dan masuk ke dalam selepas dia orang kepung 5 bulan orang-orang Tunku Kudin dalam. Jadi Wan kata kalau tinggi yang ada sekarang mustahil lah perlukan tangga. Jadi dipercayai ada yang kata 2 kali lebih tinggi atau 3 kali lebih tinggi. Mungkin 15 ke 20 kaki. 15 ke 20 kaki. Ke jalan Wan akan bawa ke jalan tuan-tuan. Okey. Rasa macam jalan zaman Tunku Kudin tu. Tengok orang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita akan lalu lorong ni Wan tak? Okey, bagi dia tengok laut sikit. Boleh tengok laut sikit kan. Dulu tapak ni tapak teluk. You all yang undur. Okey, zaman saya kecil dulu lah, tahun 80-an, 90-an. Kawasan ni teluk. Kawasan ni teluk. Ni teluk masih air ni? Teluk. Jadi bila kita... Tuan-tuan, jap. Pakir ni adalah yang ditambak kata Wan. Sebab ni dulu teluk, masih air, ditambak. Dulu orang kampung ni duduk kutip kerang. Jadi bila pihak muzium ambil alih, atau nak buat, mungkin nak tak mau kacau tapak dalam, dia tambak kat sini, dia jadikan kawasan parking kawasan parking dan kawasan pejabat muzium. Okey. Dan apa akan ikut sejarah lah. Ada tumpukan Siam menyerang kota Kuala Kedah dan menangkap, menyeksa orang kota Kuala Kedah kan. Jadi tempat dikatakan tempat siasaan Siam kat orang Melayu kita ni, sepanjang sini sampai ke kampung ni, kita kampung Padang Garam. Kampung Padang Garam. Tuan-tuan, buku khusus yang ditulis oleh seorang kapten kapal British mengenai cara penyiksaan orang-orang Siam plus orang Cina daripada China yang datang menyokong Raja Ligok tu, menggambarkan penyiksaan tu sebagai sesuatu yang sangat dahsyat. Sebab itulah di Kedah ada satu peribahasa Siam Perut Hijau untuk menggambarkan orang yang berperangai zalim, orang yang berperangai jahat. Ada satu peribahasa digunakan Siam Perut Hijau merujuk kepada jahat dan zalimnya angkatan tentera Siam waktu dia orang kepung kawasan ni 5 bulan. Dia tak boleh kalah kata Tunku Kudin dan juga orang-orang Islam yang bertahan. Maka bila dia menang, dia seksa dan bunuh. Itu yang menjadikan yang Wan cerita tadi tu, penyiksaan tu dibuat sampai ke Kampung Garam. Kawasan ni kawasan Paya Bakau. Kawasan Paya Bakau ni dijadikan tapak siksaan oleh orang Siam dan juga lepas tu di zaman Jepun kan. Jepun pun jadikan tempat ni kawasan penyiksaan. Jadi cerita orang kampung lah. Tapi malam tak ada apa Wan lah. Lalu tak ada lah pernah Wan jumpa. Sekarang ni kurang sikit. Tapi kalau dulu ni orang kampung kata keras sikit lah. Kadang pernah lah orang kampung pernah jumpa hantu tanpa kepala, pegang kepala ni. Kerana ini adalah tapak penyiksaan yang dilalui oleh 2 zaman. Satu zaman Raja Ligok menyiksa orang Kedah selepas dia tawan balik kota ni tahun 1831. Satu lagi waktu Jepun menjadikan kota ni sebagai kota pentadbiran Perang Dunia Kedua 1941-45. Okey, kita akan mula ke view yang cantik. Saya okey je tuan-tuan, tak panas dah. Kita berada dalam matahari dah di balik awan. Kita akan dapat tengok view laut yang dulu menyebabkan
saya dan kawan-kawan sekolah akan berkayuh basikal melalui jalan kampung, shortcut, untuk sampai. Okey. Kita nak jumpa meriam lah ni, Wan. Okey, depan ni. Ni kata buru Ha. Okey. Okey. Ha? Oh, okey. Tak apa. Nanti kau tinggikan kamera je. Wan nak cerita tentang. Oh, okey. Ni meriam Katak Puru. Wan, ada pantang kita naik? Tak ada? Ha? Tak ada pantang. Okey. Masuk. Okey. Tempat masuk. Okay? Masuk Salam. Betul, Wan tak ada pantang pegang meriam, Wan, ya? Tak ada pantang. Lagi mengigau malam pula, Wan, jenuh aku cari hang. Cuma view kita kurang cantik sikit lah. Sebab apa, dulu ke 80-90-an tak ada bangunan ni. Jadi kota ni memang menghadap ke laut. Meriam ni memang nampak ke laut. Sekarang ni suasana dah hilang. Jadi kurang sikit view tu. Jadi kalau orang tengok heran pasal apa dia tembak ke darat ni. Sebenarnya adalah satu teluk yang luas. Kapal musuh akan datang. Sebab tu ini meriam ni kedudukan tapak dia original ni. Tapak original. Original. Meriam Katak Puru. Tuan-tuan boleh maklumlah kenapa dia dipanggil Katak Puru. Kerana binaan meriam ni sendiri menggerutu seperti Katak Puru. Bukan ni badak pendam. Badak pendam. Ni badak pendam. Katak Puru saya tak tahu belah mana. Sebab tinggal dua je. Banyak agak mitos tentang apa meriam ni. Ya saya tahu. Tak boleh pindah pada tempat dia. Pindah, lepas tu pernah tenggelam. Ada yang betul-betul bertukar jadi pondok kan. Dan saya tak ingat sebab dulu mungkin awal 1900 penjaga rumah api yang pertama Kota Kedah, Syed Salim. Saya pernah sembang dengan anak cucu dia. Pernah ada cubaan nak cuba pindahkan beberapa meriam di Kota Kedah ke Muzium Negeri. Banyak gangguan saya tahu. Saya pun dengar cerita tu. Dia tak mau duduk tempat baru kecuali di kota. Dia hantar sini balik. Secara magisnya tak difaktakan, tapi bila kita lawat tapak sejarah, kita akan ada caca fakta dan kita nak dengar cerita magis. Masa saya sekolah pun kita tahu sama seperti juga cerita magis, barang-barang Istana Jugra tak boleh dipindah ke muzium di Kuala Lumpur. Sama juga walaupun Kedah ada muzium negeri, tapi barang daripada kota Kuala Kedah tak boleh dipindahkan. Akan menimbulkan gangguan kalau dia berada di tempat yang bukan tempatnya. Sebab tu meriam badak berendam ni kekal di tempat dia. Di tempat asal dia. Kita tengok view laut sikit. Saya rasa kameraman kena pas kamera kat saya, lepas tu lompat. Sebab you kena bergerak dalam view laut ni. Saudara akan tengok sekarang view laut. Itu yang saya kata malam nanti saya akan interview MHR dengan menunjukkan kampung nelayan di seberang tu. Saudara dapat tengok latarnya nanti. Itu adalah kampung nelayan di seberangnya. Itu adalah tongkang yang akan membawa kenderaan pergi ke Langkawi. Itu bot nelayan yang keluar. Okey. Saya fikir dulu, Wan, kalau betul saya mancing tu belah mana, Wan? Masa saya mancing dulu, Wan, mancing ni sini. Maksudnya sini. Binaan ni. Dulu dia jatuh dalam laut kan? Asal memang ada sini kan? Tapi tahun 80-an 90-an dah runtuh. Jadi tinggal binaan ni saja. Ya. Jadi orang akan mancing di sepanjang ni lah. Jadi maksudnya masa saya tayar form 3 tu saya mancing daripada sini lah. Sini lah. Ini binaan semula tahun 2000. Tahun 2000. Okay. Jadi kalau kita datang, orang yang datang tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, sebelum 2000, binaan ni tak ada. Dah hancur lah. Cumanya binaan ni dibina semula atas peta British. Ikut balik map dia. Map British. Okey. Tuan-tuan, kita akan nampak banyak lagi meriam. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 450. Kita akan ada banyak lagi meriam. Okey. Sama tuan-tuan, di mana-mana saya pun tak berani, walaupun saya seorang yang dianggap sebagai liberal moderate Malay, seorang yang tak begitu mau taksub kepada hal-hal magis. Tapi bila masuk di tempat-tempat yang adabnya dipesan daripada zaman berzaman, saya akan kembali menjadi seorang apa yang dipanggil konservatif Malay. Iaitu saya tanya Wan boleh pegang ke tidak, bolehkah kita memanjat dengan meletakkan kaki pada tembok. Pasal Wan lahir di sini, dia tahu banyak cerita apa yang akan menyusahkan dan apa yang tak menyusahkan. Ini antara meriam apa pula, Wan? Meriam kemungkinan besar meriam British. Meriam tinggalan British. British. Dia masuk 1909 ni. Sebab sama ada apa zaman British ataupun sultan kita beri kat British. Okey. Jadi berarti berkemungkinan sebelum British ambil 1909, Kedah dah beli meriam ni daripada British untuk berusaha mempertahankan diri pada serangan musuh. Okey. Dan kita pun ikut maklumat daripada Peta Siam, Kota Kedah ni ada 80 meriam.
80. 80 ayam, yang lain tak sampai 10 pun. Yang tinggal tak sampai 10. Kemungkinan kisah curi kan. Yalah, bila kita kalah perang, orang rampas barang. Dan apa yang mengejutkan kan pernah Haji serang Kota Kuala Kedah. Maklumat tu dikatakan Haji mengambil 300 pucuk merayam dibawa ke Kota Melawati. Jadi sebelum perang Siam, Kedah dah ada mungkin 300 lebih Merayam. Haji dah ambil bawa ke Selangor 300, tinggal 80. Tinggal 80 biji. Okay. Jadi merayam tu juga, satu lagi apa yang kami dapat maklumat, Kota Kuala Kedah, di sini ada kota, di sana pun ada kota. Oh, dua Jadi sungai ni bila ada kapal pedagang ataupun kapal musuh masuk, kalau mana-mana ada pengkhianat jadi kita boleh tembak dari sini dan bertembak dari sini. Maksudnya dulu Kota Kuala Kedah yang sebenarnya. Okey, kamera ambil dah. Dari sana. Tengok view ni tu. Dari sana, dari sini. Maksudnya yang saudara nampak kapal-kapal nelayan juga dulu dipercaya adalah Kota Kuala Kedah. Berarti Kedah membina kedua-dua kawasan kiri dan kanan. Yang kanan. Bagi muara masuk ke Kuala Kedah ni. Termasuk Bagi membolehkan serangan dibuat di sebelah kiri dan kanan. Termasuk binaan makam Tok Pasai. Makam Tok Pasai. Makam Tok Pasai tahu tak mah? Tak tahu saya tahu jambatan Tok Pasai. Okay, masuk dalam atas sikit. Okey, kita masuk dalam sikit. Minta bismillah. Bismillah. Wan sentiasa bismillah nak pijak barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Tok Pasai Cuma orang alam Tok Pasai pun ada dua versi. Ada yang versi pertama dikatakan dia Sultan dari Langkat. Sultan dari Langkat. Cuma kita belum ada bukti. Cuma kita mesti ada dakwaan Sultan dari Langkat tolong Kedah perang saudara sini. Dan dia syahid. Cumanya dia datang ke Kedah, dia tak bukan dalam seorang sultan tapi ulama. Ulama. Berarti pencarian salah silap Tok Pasai untuk mengesahkan sama ada dia datang sebagai seorang berdarah sultan atau seorang ulama. Tapi Tok Pasai datang sini, dia memperkenalkan dirinya sebagai ulama dari Langkat. Okey. Maka itu bila dia mati, kita kebumikan sebagai makam Tok Pasai. Tok adalah gelaran kepada orang ilmu agama yang tinggi. Kalau versi kedua, Tok Pasai yang versi pertama, Tok Pasai datang sebelum perang Besar-Besar. Maksudnya sebelum berlaku perang Besar-Besar, berlaku perang saudara Sultan Kedah kan. Jadi Sultan Langkat ni terlibat. Cuma kalau sumber yang kedua, Tok Pasai ni dikatakan ulama dari Langkat, ulama dari Pasai yang datang pada tahun 1844. Okay, lepas dah tamat dah. Di mana perang Besar tamat 1842. Cumanya kita tengok batu nisan dia tuan, agak besar. Jadi orang ulama atau sultan orang alam Tapi kalau kita sini, kita nak tahu di mana lokasi makam Tok Pasai, mudah aja. Tu feri tu, terminal feri kan. Jadi kalau kita Jap. Okey, terminal feri. Tunjuk terminal feri dulu. Okey, tu terminal feri tu. Tu tempat tunggu feri kan. Di dalam tapak parkir dulu tapak perkuburan Tok Pasai. Jadi tapak kuburan Tok Pasai tu cumanya lain-lain tu dipindahkan. Jadi sebahagian tu dijadikan tapak parking. Cuma mungkinlah keramat Tok Pasai ni tapak dia tak ditambahkan, masih kekal di situ. Jadi kalau kita nak ke Langkawi, kita sedap tak sedap, kita memang menghadap Tok Pasai. Makamnya ada situ tak? Ada situ. Okey, masih ada lah. Masih ada. Saya baru nak tanya, kalau dah tahu orang tu orang hebat, kenapa dibiarkan makam ditukar jadi parking? Kan. Jadi di situ kita bertentang dengan bangunan tu, terminal feri. Jadi di situ pun masih kota tanah. Jadi kita di sini kota bata. Di luar tu ada 2 lapis kota tanah. Okey. 2 lapis kota tanah. Jadi bila saya belanja view macam ni Wan. Kita duduk belah ni Wan. Ni view panjang, nampak pakcik-pakcik sedang menikmati view. Kita duduk sini Wan. Okey. Awak melunjur belah sini, saya melunjur belah sini. View di sini dulu. View dah cantik. Sini memang betul-betul nostalgia. Nostalgia untuk orang Kuala Kedah dan juga untuk penziarah Kota Kuala Kedah zaman 80-an 90-an. Sebab zaman dulu zaman sini rasmi. Jadi kita tak lebat ikut suka. Jadi tahun 80-an zaman lalu orang selalu buat jamu. Jamu. Benda-benda bid'ah, khurafat. Khurafat sikit lah. Jadi zaman tu petang-petang rajin orang buat jamu pulut kuning. Pulut kuning Jadi siapa-siapa yang main petang tu dapatlah makan pulut kuning.
Oh, maksudnya dia bukan jamu kat pokok. Dia buat kenduri, dia hantar ke orang. Ya. Berarti dia mengambil kononnya berkat kenduri di kawasan Kota Kuala Kedah. Oh, jadi siapa dapat pulut kuning masa tu adalah kerana orang bernazar. Bernazar. Kadang-kadang cumanya mungkin orang tu tak ada ilmu kan. Sebahagian pulut tu dimasukkan dalam lubang merayam. Allah. Zaman tu orang tak sebab masa tu saya ingat saya budak-budak pun, kalau saya datang, mak ayah saya pesan jangan diadap dengan meriam, tak dipesan benda lain. Lepas tu menghormati meriam ni kerana mungkin ada banyak insiden orang yang biadab dengan meriam kemudian yang mendapat banyak musibah. Kebetulan ataupun apa, wallahu alam. Tapi untuk saya hormatilah kerana ini adalah artifak sejarah dan panjang pula tu usia dia. Wan, jangan nak tengok muka dia. Okey. Dia orang nak tengok muka Wan. Okey. Apa lagi Wan? Apa yang saya boleh kongsi lagi ya? Nak ambil kamera belah ni. Wan dia suka tengok tu menara tu. Dulu kami sedang memandang ke mana tuan-tuan, nak tengok view. Okey, Wan cerita, ini view yang sedang kami pandang. Kameraman bawa view yang kami pandang. Antara kebaikan ataupun kebaikan dan keburukan bukan kebaikan apa. Zaman saya dulu sebelum Kota Kuala Kedah dijadikan Muzium Kota Kuala Kedah. Suasana sini memang kata cukup memalukan saya tahu. Bukan memalukan apa. Kawasan ni sebelum dijadikan muzium memang kawasan orang cukup. Ada kawasan maksiat, saya tahu. Jadi cantik kan ni, terjaga, terpelihara. Naga dadah pun terhalau keluar. Jadi masa saya ngaji Quran dulu, lepas tu kita ngaji tadika sini. Jadi kita pulang setiap pagi kan. Yang Wan kata tadika tu, bangunan dalam kamera yang saudara nampak ni, lebih daripada satu bangunan ada tu. Satu panjang. Saudara nampak tapak-tapak batu yang tinggal tu adalah tapak-tapak bangunan yang dah roboh. Dan Wan pernah bersekolah tadika di sini. Okey. Jadi dulu kita nampak suasana orang muda. Ambil dadah semua. Ambil dadah kan. Setiap hari Tapi alhamdulillah Tuhan pelihara adik-adik ni tak jadi Jadi ada hikmah juga. Dan sumpah Kuala Kedah sebagai kota dadah pun dah berakhir. Dulu saya ingat dululah bila orang sebut Kuala Kedah, tempatan nelayan. Dia lagi heboh pada rosak dari segi penagihan dadah. Tapi alhamdulillah bila dibangunkan, Kuala Kedah dah maju, kesedaran pun dah tinggi. Kuranglah penagihan dadah tu. Kurang Cuma kata satu bahagian Kota Kuala Kedah ni, kalau kita buat kajian tentang perang musuh basic, jadi Kota Kedah ni banyak tempat pejuang-pejuang, ulama-ulama. Bila kita kata zaman sekarang ni banyak jadi penagih dadah, samsing. Jadi dia berbeza kan. Dia kontras dengan sejarah kemurnian Kota Kuala Kedah yang menjadi tempat pemanfaatan para pahlawan, perwira, orang ulama, tempat di mana di sinilah kalau kita sebut orang lain boleh sebut tempat lain, tapi kalau tempat yang menggambarkan tentang cabaran yang paling besar tentang jiwa Melayu dan iman akidah kita, ini tempat paling besar. Sebab perang ramai orang syahid sebab kita menentang kerajaan Buddha Siam, Raja Ligok. Tu yang Wan kata sedih sekali dia jadi tempat penagih dadah. Tapi alhamdulillah lah sekarang dah bersih. Kita cuba jalan di dalam. Saya pernah perasan tak kawasan ni pernah difilmkan dalam Sumpah di Bumi Mekah. Ya, filem Sumpah di Bumi Mekah. Jadi tak berapa popular filem tu, tapi menggunakan lokasi kota ni. Dulu filem tu saya ingat saya dari tahun 80-an sampai 90-an tiap-tiap tahun dimainkan. Cuma bila masuk tahun 2000 Sengap pasal kota ni dah dimajukan. Jadi apa yang menarik tapak Kota Kuala Kedah tu yang difilmkan betul-betul di gerbang British. Oh tu. Jadi kalau kita tengok filem Sumpah Bumi Mekah tu, tempat pertempuran dengan Siam di dalam filem tu di depan tu. Oh, di depan gerbang British tu. Okey. Oh. Okey, jadi tapak pemfilman Sumpah di Bumi Mekah di situ. Okey, atau lagi benda yang menarik kat sini, nostalgia orang sini ataupun orang luar. Dulu pernah ada orang panggil wayang pacak. Wayang pacak. Dulu ni orang teknologi lambat sikit datang sini. Jadi orang Kuala Kedah ni tak ada TV kan. Jadi di depan dengan bertentang dengan gerbang British tu dijadikan tempat wayang pacak. Kita akan naik gerbang British sekejap, kita dekat dah. Saya pun teringin nak naik gerbang British. Sebab zaman saya tak perasan gerbang tu wujud, mungkin roboh atau mungkin ala kadar. Tapi sekarang dah dicantikkan. Okey. Cuma kita datang ke ni. Ni masih meriam British ni mungkin British. Kita tak tahu taman badak berendam duduk. Apa ni bukan meriam kat Taburu. Sini. Oh, sini. Okey.
Ini barulah kita jumpa meriam katak puru yang diberi nama katak puru kerana tubuhnya yang menggerutu. Ini meriam katak puru ni. Yang bapak saya dah pesan, mak saya pun dah pesan. Ini meriam yang seluruh orang tua Kedah akan tahu. Meriam yang menjadi semangat cerita orang Kedah. Tiap kali orang Kedah nak membangkitkan semangat mana-mana mereka berperang. Terutama dalam perang Legoh, dalam perang jadi mak saya pun semua tahu. Cuma saya tak tahu arwah mak saya. Saya rasa arwah mak saya dan arwah bapak saya pernah melihat meriam ni. Pasal bukanlah jauh daripada rumah saya untuk datang sini. Jadi setiap kali kalau minum kopi semua, orang tua-tua kalau kita sebut Langkawi, perkataan meriam katak puru dan meriam badak berendam tak nak lepas daripada mulut. Jadi selalu diorang pesan jangan langkah, jangan pijak meriam ni. Tapi alhamdulillah hari ni saya dapat pegang. Ini adalah meriam katak puru. Okay. Meriam Kota Kuala Kedah ni sebenarnya setiap meriam semua ada nama. Jadi mungkin kita hilang rekod lah. Cuma yang rekod yang ada selain daripada meriam katak puru dengan badak berendam, meriam harung darah. Meriam Harung darah. Harung darah. Harung darah. Dua serupa. Meriam harun darah. Harung darah. HARUNG. Harung darah. Harung darah. Darah nama. Dua serupa. Saya pun ingat lupa. Tapi kalau kita gabung nama-nama tu, macam boleh buat macam pantun sikit. Badak berendam katak puru, meriam harung darah, dua serupa. Dua serupa harung darah. Jadi banyak lagi nama-nama. Dan dah dulu kita banyak meriam kan. Dan apa yang Herman pengungkapkan di perang antara Kedah Siam ni, kita berperang dengan Siam bukan setakat menggunakan meriam ada kerih, kita juga guna perang senjata flintlock. Lela rentaka tu. Bukan rentaka memang kita guna senapang. Senapang tembak flintlock tu. Dalam rekod dikatakan tentera Melayu Kedah ni yang ada kat sini ada 1,205 bilah senapang. Flintlock tu. Flintlock. Okey. Jadi kan perkuasaan Kota Kuala Kedah ni kan ada lubang. Jadi lubang ni lubang flintlock kan ni? untuk sama ada senapang ataupun flintlock lah. Flintlock lah. Pasal lela rentaka tak lepas lah. Flintlock lah tu. Lubang ada ni untuk kita perang. Perang kan? Jadi tak mustahil ada 1,205 bilah. Kita perang dengan Siam ni bukan guna keris kan. Jadi orang kita pun pakar dalam persenjataan. Letupan ni letupan. Dan juga orang Melayu kita ni naknya kaya. Sebab meriam dah 80. Lagi yang dilarikan orang 300 biji yang dilarikan oleh Raja Ali Haji tu lagi. Lepas tu lela rentaka ada. Saya baru tahu tuan-tuan, bazooka atau bazooka ataupun meriam tolak kecil tu kita tak boleh sebut meriam lela rentaka. Lela rentaka adalah lela rentaka. Iaitu dipanggil dia macam GPMG. Berarti flintlock adalah senapan tembak ni. Dulu saya selalu sebut meriam lela rentaka, rupanya tak boleh, kena buang perkataan meriam sebab dia bukan meriam kan. Dia sifat dia tidak menghasilkan letupan. Tapi lela rentaka apabila meletup, pelurunya boleh tembus 1, 2, 3, 4 hingga 5 ke 6 orang. Bergantung pada jarak tembakan lela rentaka. Ada lela rentaka dalam tu. Dan saya rasa banyak negara-negeri pun ada lela rentaka. Cuma kefahaman saya bahawa menyebut meriam lela rentaka adalah salah. Lela rentaka adalah lela rentaka. Dia tak jatuh kategori meriam kerana dia tak meletup. Tetapi pelurunya boleh menembus 5 ke 6 tubuh. Kerana kelajuannya lebih kuat daripada flintlock, senapan tembak biasa. Jadi kita anggap pada era peperangan klasik dia disebut sebagai GPMG lah. Machine gun pada era perang abad ke-19 hingga abad ke-20. Okey, kita naik atas kejap. Nak tengok view dari atas. Sini baru nampak cantik sikit. Ni kita naik pintu British 1909. Dulu kalau kita nak masuk betul-betul lah suasana Kota Kuala Kedah. Sepatutnya kita naik jambatan. Ni ada jambatan tu, ada kotanya tu ya. Tu tuan-tuan nampak seberang tu masih ada kota dia. Okey, sungai ni sebenarnya sungai ni kita orang sini tak panggil sungai. Orang panggil sini panggil alur. Aluk. Aluk ya. Alur ni nama dia Alur Melaka. Aluk Melaka. Jadi sebenarnya sungai ni okey. Boleh keluasannya sebenarnya 10 kaki lah. Hanya 10 kaki. 10 kaki. Jadi tahun 2015 bila nak buat orang sini nak buat tempat jual ikan, pelantak ikan tu. Jadi sungai ni dibesarkan 3 kali ganda. Tuan-tuan, saya pun heran keakraban Kedah dan Melaka ni sebab apa?
terdapat begitu banyak orang marhum Sultan yang meninggal dipanggil marhum Melaka. Ya. Ini nama Alok Melaka walaupun dia di Kedah. Kemudian ada Sultan-Sultan Kedah yang meninggal, kemudiannya dikenali sebagai marhum Melaka. Ya, Sultan Mati. Nanti kita carilah sejarah Dewan, apa keakraban satu kerajaan Melayu yang kuat di Melaka yang berakhir Empire 1511. Kemungkinan sebagai menghormatinya Sultan-Sultan Kedah yang mati pada abad-abad kemudian, Ya. Disemadikan sebagai marhum Melaka, Alok Melaka. Ya. Itu yang tadi saya terfikir, tapi saya bukan pakar sejarah. Tapi boleh dipikirkan kenapa begitu sentimental Kedah dengan perkataan di mana setiap sultan yang ada nama bawaan, apabila dia mangkat, dia minta diingat sebagai marhum Melaka. Marhum Melaka. Okey, boleh saya cerita sikit? Cerita sikit. Alok ni ya. Okey, boleh. Kamera boleh tunjuk sini sikit. Tunjuk sikit Alok ni. Sebab Alok ni sebenarnya banyak benda yang menarik. Okey sebenarnya kalau kita tengok sini dah selapis Kota Bata. Nampak kat luar tu nampak Kota Bata lagi. Ada lagi. Maksudnya berlapis-lapis tu yang patah yang dalam laut tu. Kat sungai tu kan. Nampak bata dalam laut yang berlumut tu. Berlumut kan. Ni Alor Melaka, Sungai Alor Melaka. Kalau ikut tu sungai ni kecil lagi. 10 kaki orang kata kan. Dibesarkan 3 kali ganda pada tahun 2015. 2015. Dulu kan maksudnya dulu memang laluan utama nak masuk Kota Kedah jambatan ni. Itu yang nampak sisa jambatan jadi tu. Kalau kita tengok peta gambar lama Kota Kedah, memang ada jambatan lah. Jambatan kayu kan. Cumanya arwah ayah saya pernah kami buat perbincangan. Walaupun kalau tengok gambar lama ni jambatan yang menghubungkan sini dengan sini jambatan kayu kan. Tapi kalau kita tengok segi kepintaran lah orang dulu, sebenarnya jambatan yang asal kemungkinan zaman Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Muhammad Tajuddin Abdullah, jambatan tu bukan jambatan yang kekal jambatan diangkat. Sebab arwah ayah saya pernah jumpa macam rantai yang boleh angkat supaya apabila kapal nak masuk, orang nak lalu, dia tarik. Itu tadi saya kata tu kenapa jambatan ni dimusnahkan. Tapi oleh kerana di depan tu dah dibuat tempat turunkan ikan ni, pelantak ikan. Jadi jambatan ni kalau saya nampak tak boleh sambung, tak boleh sebab sekarang bot nelayan akan masuk kerana pelantak ikan tu. Tunjuk sekejap kamera. Kerana pelantak ikan di belah sana. Boleh masuk dalam sikit ya. Okey. Pelantak ikan tu satu yang menarik lagi. Sebelah sana. Jadi menjadikan kenapa yang Wan cerita tu tak dapat disambung ke pintu masuk yang tengah kami berdiri ni. Kerana mengganggu kenderaan bot masuk untuk menghantar ikan. Sebab pelantak ikan Kerajaan Negeri Kedah bina 2015 di situ. Apa lagi Wan? Okey, yang menarik di sini, kita sekarang ni kita berada di bahagian sini. Kota di sini bagi nampak. Kota Bata kan. Ni selapis. Ni macam kita tahu kosong kan. Kosong. Tu ada selapis lagi. Selapis lagi. Tu sungai. Kalau kita tengok tu, kalau kita boleh dapat sikit kan. Sana tu banyak lambakan bata-bata. Jadi sebenarnya sungai ni okey, ni tu sungai. Ni ada selapis Kota Bata. Ni ada selapis Kota Bata. Sini pun di bahagian tu ada 2 lapis ke Kota Bata. Berarti 5 lapis semua. Jadi 2 lapis, 2 lapis. 4 lapis. 4 lapis. Jadi satu yang menarik ya. Dari segi sistem pertahanan tu bukan kota yang hanya satu tembok. Sebab nak menentang musuh kan. Musuh masuk, nak kena satu tembok lagi, satu tembok lagi, satu tembok lagi. Tak mudah untuk menembusi kota Kuala Kedah. Jadi benda tu cukup menarik ya. Yang keduanya, kalau segi strategiknya kota ni, pintu gerbang bukan menghala ke laut ataupun menghala ke sungai, tapi menghala ke darat. Pintu gerbangnya menghala ke darat. Kan perasan kan? Ya. Dua-dua pintu British namanya menghala ke darat. Yang tadi apa? Ranong Sari. Kancapuri. Kancapuri. Kedua-duanya menghala ke darat. Benda tu yang kita boleh fikirkan strategi orang dulu. Sebab apa pintu gerbang ni menghala ke darat, menghadap matahari terbit. Jadi memang betul-betul kalau kita buka pintu ni matahari terbit. Jadi kemungkinan orang dulu dia ada ilmu seni bina tu. Jadi mungkin aura matahari terbit masuk pintu tu, jadi aura kekuatan rahmat kan. Jadi satu lagi, kalau untuk pengetahuan berseberang kita ni sebenarnya tapak kubur. Depan ni tapak kubur ni. Kubur apa? Perkuburan perang atau perkuburan penduduk? Perkuburan perang. Perang. Jadi masa perang Kedah Siam, perkuburan ni sampai ke sana tu 2 zaman.
perang Pasifik dan perang Jepun. Okey. Maksudnya 1821 sampai 1842, 42 satu dah kubur. Lepas tu masa Jepun datang pun dia bunuh banyak orang. Pun dikebumikan dia. Zaman Jepun tu berlaku penyakit taun. Oh taun. Penyakit taun. Jadi Jepun, banyak orang kampung meninggal disimpankan peramal di sana. Oh. Okey. Oh jadi masa Jepun bukan Jepun bunuh tapi kerana wabak taun. Oh Allah. Jadi yang sini dulu kat tapak ni tapak kubur. Jadi memang dia wakaf kubur. Tapi dijadikan perkampungan. Sebab sini ni kata kota Kuala Kedah. Seberang kita ni nama dia Kampung Seberang Kota. Ada antara Kampung Seberang Kota, sana ada satu kampung lagi. Nama dia Kampung Seberang Alur. Ke Sabung Seberang Alur, Kampung Asai. Maksud dia selepas Siam serang kota Kuala Kedah, kota ni ditinggalkan orang. Oh, lari bertemperan. Betul. Ikut rekod perang Kedah Siam, dikatakan penduduk Kedah yang tinggal di Kedah sebelum perang Siam 180,000. 180,000. Lepas 20 tahun tu dikatakan orang Kedah yang tinggal sini hanya 6,000. Ya. Majoriti lari ke Pulau Pinang dan Utara Perak. Ya, Utara Perak. Itu menjadikan penyebaran saudara nak tanya tentang loat Kedah. Kenapa sampai ke Taiping? Kerana perang tu memang panjang. Sultannya pun terpaksa mengundur diri sampai ke Perai. Dan orang Kedah lari daripada 180,000. Dipercayai negeri Kedah ni apabila Sultan Ahmad Tajuddin ambil balik. Sultan Muhammad Jiwa ambil balik. Sultan Ahmad Tajuddin ambil balik 1842 tu. Penduduknya hanya tinggal 6,000. Kemudian dah dibangun pelan-pelan, bangun pelan-pelan hinggalah saya fikir 1 juta lebih dah sekarang yang berada di seluruh negeri Kedah ni. Ini digambarkan bagaimana dalam kalau saudara lawat pameran perang musuh berbisik meninggalkan kesan ekonomi dan sosial sangat dahsyat. Kerana Siam memang berhasrat membunuh semua orang Kedah untuk membolehkan sebuah kerajaan Siam Cina dibentuk di sini. Jadi Sam Loy dan juga kerajaan Taksin yang saya kata bapaknya Cina. Raja Ligor ni bapaknya Cina, emaknya Siam. Dan kemudian dia berkompromi dengan pedagang-pedagang dan juga kumpulan kursi gelap di tanah besar Cina. Sebab tu dia ulang boleh memiliki angkatan perang sampai 150,000 orang ketika dia menyerang Kedah dengan menggunakan 3,000 gajah. Kalau tanpa duit, tanpa penajaan kewangan yang besar, tak mungkin dia dapat melakukan perang tersebut. Itu yang memberi gambaran kenapa malam ni kita dengan MSR Muhammad Herman Razali Roslan. Muhammad Herman Roslan akan bercerita mengenai tak payahlah kita dindong-dindong tentang sejarah perang berbisik. Saya kata kita cakap yang fakta bahawa apabila kita berbalah, musuh dalam selimut adalah orang yang kemudiannya cuba meraih satu kuasa politik, yang kedua adalah meraih kekayaan negara. Saya tak menganggap saya anti Cina. Cuma saya mengitakan bahawa sebahagian yang paling disembunyikan adalah serangan Raja Ligor adalah seorang serangan Raja Siam berketurunan Cina Buddha. Dia boleh menjadi raja kerana dia berketurunan dia beragama Buddha. Dan kemudian disokong oleh seorang ahli perkataan, Sam Loy nama dia, yang melaga-lagakan kerajaan Kedah dengan kerajaan Siam dengan membongkarkan satu surat yang mengatakan Sultan Kedah juga menghantar ufti kepada Maharaja Burma. Itu perang dia, lepas tu api dia. Jadi malam ni kita dengan Muhammad Herman Roslan. Muhammad Herman bukan Razali, Roslan. Kerana Muhammad Herman adalah pengkajinya, dia yang paling vokal. Ni semua ni tuan-tuan memakai merah apa semua ni. Dia orang ni ada makna dia, iaitu mereka adalah pendukung Panji Harimau Terkam. Saya pun menyimpannya satu. Jadi di Kedah sedang menyerap semangat yang luar biasa daripada anak-anak negeri Kedah yang percaya bahawa mustahillah kita bukan. Kalau kita lahir di Kedah, kita betul tengok susur galur kita 4 keturunan yang teratas itu adalah orang Kedah, mustahil nenek moyang kita tak terbabit dalam perang Raja Ligor. Jadi semangat Harimau Terkam dan juga Panji Harimau Terkam kini menjadi simpanan dan menjadi semangat baru kepada anak-anak muda di Kedah, untuk menanam semangat bahawa kita harus bersama. Kita, nenek moyang kita 4 generasi ke atas telah berperang dengan Siam ketika Islam dan juga orang Melayu di Kedah hampir dihapuskan bagi membentuk satu kompromi kerajaan Siam Cina. Kita berjuang dan sekarang masa bendera Ligor tu bendera Harimau Terkam dinaikkan semula. Sebab tu dia orang ada kod pakaian ni, warna yang mereka pilih. Malam ni kita akan tengok bendera Harimau Terkam. Jangan lupa 9 malam bersama dengan saya di JRA Stream dengan Muhammad Herman Roslan. Muhammad Herman Roslan, The Big Brothers. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wan Kuala. Sedap nama dia, Wan Kuala. Orang Kedah dia tak suka nama-nama glamour tuan-tuan. Steven. Dia asal Kuala Kedah, Wan Kuala. Esok kita jumpa dengan
Atan Kota. Atan. Atan Kota, orang lagi. Pukul 5. Muhammad Tan Zul Furqan. Malam kita masih lagi dengan Muhammad Herman Roslan untuk bercerita tentang bahagian-bahagian yang tersembunyi dalam Perang Kedah Berbisik, yang saya tak mau cerita dia punya sejarah kosong, tetapi sejarah yang boleh diambil dan diisi sekarang. Iaitu berhati-hati tentang konspirasi. Bagaimana Kedah hampir menjadi, tuan-tuan, kalau tidak, Kedah ni bersultankan dengan seorang Cina. Hampir Raja Ligo tu kalau dah menang perang tu, kalau tidak kerana kita punya kasih sayang dan tidak kerana ulama-ulama kita daripada Siak, daripada Deli, daripada Sumatera, daripada Aceh, daripada Pahang, daripada Kelantan dan Terengganu mengisytiharkan jihad. Barang siapa yang pergi menyertai Tengku Kudin, mati dia mati jihad. Kalau bukan kerana Syekh Samad Palimbani datang dan mengisytiharkan jihad, kawasan ini dah jadi milik Siam ataupun menjadi sebuah lagi negara Cina di atas menanjung Tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ada satu lagi. Ada satu lagi. Orang kata apa? Okey, di sini ada satu lagi bendera yang digunakan dalam Perang Berbisik. Mai dekat sikit. Okey. Saya tak nak tengok bendera ni, Wan. Okey, ni kita ada siap dengan terjemahan. Bentuk dia lebih kurang ni ya. Cuma kita nak kena repair sikit. Bendera ni dicipta oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Ni masa Syekh Samad Palimbani bawa perang tahun 1838-39 sebelum dia mati di Hatnyai, dikebumikan di. Bendera ni dibuat di Langkawi. Alhamdulillah dengan keberkatan bendera ni dibawa ke Kedah, dia buat petani Senggora, berjaya memerdekakan Kedah petani Senggora selama setahun. Bekat bendera ni. Bekat bendera ni. Yang dibuat oleh Syekh Samad Palimbani. Ni, saya ada foto ni. Sini pun ada terjemahan dia. Kalau berminat nak baca boleh tengok. Dapat nanti kita tuan-tuan cuba dapatkan tu. Saya kata datang melawat, cari Wan Kota. Banyak dokumen yang ada pada Wan. Dia anak jati Kota Kuala Kedah. Sebab tu saya kata stream ni bukanlah stream tentang sejarah-sejarahannya. Dia stream tentang membongkar bahagian-bahagian yang disembunyikan, apa dipanggil sebagai sudut gelap yang enggan dikongsikan, kononnya nak menjaga tentang hati budi kaum lain. Tapi saya pegang pada prinsip, bangsa yang hebat adalah bangsa yang boleh menulis sejarahnya sendiri tanpa berpandu kepada penulisan orientalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Wan Kota. Jumpa malam ni 9 malam. Okey?